Kementerian Dalam Negeri menyeru orang ramai, termasuk penganjur bantahan berkaitan rumah ibadat haram, agar tidak meneruskan sebarang perhimpunan sepanjang tempoh lawatan rasmi Perdana Menteri India ke Malaysia. Menurut satu kenyataan, KDN memaklumkan bahawa pihak polis akan mengadakan pertemuan dengan penganjur perhimpunan bagi mendapatkan kerjasama mereka supaya rancangan perhimpunan tersebut dibatalkan. KDN menjelaskan bahawa lawatan rasmi berkenaan yang berlangsung bermula hari ini hingga 8 Februari melambangkan hubungan diplomatik yang erat serta semangat saling menghormati antara Malaysia dan India. KDN melalui pasukan polis bertanggungjawab menyusun semua persiapan keselamatan yang rapi bagi memastikan kelancaran acara tersebut tanpa sebarang gangguan terhadap ketenteraman awam. Orang ramai digesa tidak mengadakan sebarang perhimpunan di tempat awam sepanjang tempoh lawatan rasmi tersebut, katanya. Sementara itu, penyelaras gerakan anti rumah anutan haram, Zamri Vinod, mengesahkan bahawa perhimpunan yang dirancang esok akan tetap diteruskan. Pengesahan itu dibuat susulan gesaan KDN supaya orang ramai tidak menganjurkan atau menyertai sebarang perhimpunan awam semasa lawatan rasmi Perdana Menteri India Narendra Modi pada hujung minggu ini. Jangan terpedaya dengan propaganda dan taktik mereka. Kita lawan jenayah ceroboh. Esok on jam 8 malam di pekarangan Sogo, KL, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Dalam posting berasingan, Zamri berkata, perhimpunan malam ini adalah perhimpunan aman berkaitan kedaulatan undang-undang menentang jenayah ceroboh. Perhimpunan ini tiada kaitan langsung dengan Modi mahupun Todi. Tiada kaitan juga dengan perkauman mahupun sensitiviti agama. Oleh hal yang demikian, jangan kaitkan kami dengan perkara yang tidak berkaitan.